Aku buat konten bubuh background ayat Quran. Jangan pakai ayat Quran lah, terputus lah apalah. Itulah beginilah. Apa yang terputus lah? Kalau dia kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kau sambung lah. La ta'khuzuhu sinatun wala na'um, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyuhu samawati wa ard, wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim, wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kurang-kurangnya aku pakai background ayat Quran, orang teringatkan Quran tu. Daripada kau tu sibuk condemn aku siapa? Sibuk rambus. Jangan pakai ayat Quran lah, ayat terputus lah apalah. Kau terputus kau sambung lah. Yasin kata. Berhenti habis 30 second 15 second. Wal Qur'anil Hakim, habis berhenti. Sambung lah. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunziru qauman ma unziru aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sambunglah. Jangan pakai ayat Quran lah apalah. Bangsat ni setan. Oh, kau setan, kau yang kacau aku, setan-setan ni semua. Aku pakai background muzik lah, dah masuk ni dah 2 kali lah, 2 orang sibuk. Mengingatkan kepada Al-Quran pun salah lah. Kau baca lah, kau sambung lah. Terputus lah ayat lah, itulah inilah. Balah, gila. Anak haram ni. Omongnya bangsat. Aku lah. Kalau bab aku lah, apa benda pun semua tak betul. Semua kau nak condemn. Semua korang nak ni. Semua korang nak ni. Mati dia korang. Kun payakun mampus. Konon-konon orang alim lah. Konon-konon tu orang nak cerita agama lah. Kau sibuk lah. Korang-korang, ni ada ayat Quran. Orang pakai ayat Quran pun korang. Kau tak boleh lah terputus lah apalah ni lah itulah. Kepala otak kau. Apalah masalah setan-setan ni. Kau tahu terputus, kau sambung lah. Tu masuk dia. Tiba-tiba bunyi guru. Ambil kau. Kun fayakun aku cakap ni. Mampus lah kau, tak sempat raya lah kau. Ada tak kena. Dia tak boleh buat macam kita, lepas tu dia condemn kita. Ni lah bangsa beruk lah. Bangsa beruk belah. Aku tak pelawa kau tengok tu.